Perarakan aman anjuran Pemuda Pakatan Rakyat bagi membantah kenaikan harga minyak yang diumumkan kerajaan minggu lalu. Perarakan selepas solat Jumaat yang pada asalnya dirancang dari Masjid Kampung Baru tentang bekalan yang dipasarkan untuk dalam penggunaan tenaga dan sebagainya, sebab pertumbuhan ekonomi memerlukan penggunaan tenaga dan minyak, dan itu amat penting apabila Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Nur Elisha binti Muhammad Khairul Anwar, ambilan PPS MP 2530. Saya bersama anda dalam laporan khas hari ini yang mengimbau satu peristiwa penting dalam sejarah ekonomi negara, iaitu kenaikan harga petrol yang berlaku pada tahun 2008. Pada tahun 2008, Malaysia telah mengalami satu peristiwa penting dalam sektor ekonomi apabila harga petrol meningkat dengan ketara. Pada 5 Jun 2008, kerajaan mengumumkan kenaikan harga petrol RON97 daripada RM1.92 kepada RM2.70 seliter. Kenaikan ini berlaku akibat beberapa sektor seperti peningkatan harga minyak mentah di pasaran dunia, bebanan subsidi kerajaan yang semakin tinggi serta keadaan ekonomi global yang tidak stabil. Perubahan harga bahan api ini bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi negara, malah turut mempengaruhi kehidupan seharian rakyat. Oleh itu, punca dan kesan kenaikan harga minyak pada tahun 2008 perlu diteliti dengan lebih mendalam bagi memahami implikasi yang berlaku terhadap masyarakat dan negara. Kenaikan harga petrol RON97 daripada RM1.92 kepada RM2.70 seliter pada 5 Jun 2008 bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia berpunca daripada gabungan faktor global dan domestik yang saling berkaitan. Faktor paling utama ialah lonjakan harga minyak mentah dunia secara mendadak. Pada pertengahan tahun 2008, harga minyak mentah dunia meningkat sehingga melebihi USD 140 setong, iaitu antara paras tertinggi dalam sejarah ketika itu. Antara persoalan yang selalu berlega-lega di kepala rakyat ketika itu, mengapa harga minyak dunia naik? Antara beberapa sebab utama ialah permintaan global yang tinggi. Negara-negara membangun seperti China dan India sedang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Apabila ekonomi berkembang, lebih banyak kilang beroperasi, lebih banyak kenderaan digunakan, lebih banyak tenaga diperlukan. Permintaan terhadap minyak meningkat dengan sangat tinggi, menyebabkan harga melonjak. Yang kedua, bekalan terhad. Walaupun permintaan meningkat, bekalan minyak dunia tidak bertambah dengan kadar yang sama. Beberapa negara pengeluar minyak menghadapi masalah pengeluaran, ketidakstabilan politik, gangguan bekalan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, harga akan meningkat. Yang ketiga, spekulasi pasaran. Pelabur antarabangsa turut terlibat dalam perdagangan minyak seperti komoditi. Spekulasi pasaran menyebabkan harga minyak meningkat dengan lebih tinggi kerana pelabur membeli dan menyimpan kontrak minyak dengan harapan harga akan terus naik. Ini menolak harga keparas yang sangat tinggi. Punca yang keduanya ialah beban subsidi kerajaan Malaysia terlalu tinggi pada ketika itu. Malaysia mengamalkan sistem subsidi bahan api. Ini bermaksud kerajaan menanggung sebahagian harga sebenar minyak supaya rakyat boleh membeli pada harga yang lebih rendah. Namun, apabila harga minyak dunia naik, secara mendadak, kos sebenar minyak menjadi sangat tinggi dan kerajaan perlu membayar subsidi yang jauh lebih besar. Pada tahun 2008, jumlah subsidi bahan api mencecah berbilion ringgit setahun. Keadaan ini menyebabkan perbelanjaan kerajaan meningkat. Defisit fiskal bertambah, wang negara banyak digunakan untuk subsidi kerajaan. Kerajaan melihat situasi ini dengan tidak lagi mampan dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, penyelarasan harga dibuat bagi mengurangkan beban kewangan negara. Baiklah, punca yang ketiga iaitu tekanan terhadap kewangan negara. Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan lebih tinggi daripada hasil pendapatan negara. Apabila subsidi terlalu tinggi, peruntukan untuk pembangunan lain seperti pendidikan dan kesihatan boleh terjejas. Hutang negara boleh meningkat. Kerajaan perlu mengawal kewangan negara supaya ekonomi kekal stabil. Kenaikan harga petrol dilihat sebagai langkah untuk menyeimbangkan semula kedudukan kewangan negara.
Baiklah, punca yang keempat iaitu krisis kewangan global 2008. Pada tahun 2008 juga menyaksikan berlakunya krisis kewangan global yang bermula di Amerika Syarikat. Krisis ini menyebabkan ketidaktentuan pasaran kewangan, pergerakan harga komoditi yang tidak stabil dan tekanan terhadap ekonomi negara-negara dunia termasuk Malaysia. Walaupun Malaysia bukan punca krisis tersebut, kesannya tetap dirasai melalui pasaran global. Bagi punca harga kenaikan minyak pada tahun 2008 yang terakhir ialah kebergantungan Malaysia kepada harga pasaran dunia. Walaupun Malaysia ialah negara pengeluar minyak, harga bahan api tetap dipengaruhi oleh harga pasaran dunia. Hal ini kerana harga petroleum ditentukan oleh pasaran global kerana kos penapisan dan pengangkutan turut bergantung kepada harga antarabangsa. Malaysia tidak boleh menetapkan harga terlalu jauh berbeza daripada pasaran dunia tanpa menanggung subsidi yang sangat besar. Secara ringkas tetapi tepat, kenaikan harga minyak tahun 2008 berpunca daripada lonjakan harga minyak mentah dunia sehingga USD 140 setong. Hal ini kerana permintaan global yang tinggi dan bekalan terhad. Yang kedua, beban subsidi kerajaan yang terlalu besar. Yang ketiga, tekanan defisit fiskal negara dan ketidaktentuan ekonomi akibat krisis kewangan global. Gabungan faktor-faktor ini memaksa kerajaan mengambil keputusan menaikkan harga petrol pada 5 Jun 2008. Kenaikan harga petrol pada 5 Jun 2008 daripada RM1.92 kepada RM2.70 seliter memberi kesan yang besar kepada pelbagai aspek kehidupan rakyat dan ekonomi negara. Kesan ini dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial serta perniagaan dan corak kehidupan masyarakat. Antara salah satu kesan yang paling ketara ialah peningkatan kos pengangkutan. Apabila harga petrol meningkat dengan mendadak, kos penggunaan kenderaan turut meningkat. Ini kerana petrol merupakan sumber tenaga utama bagi kebanyakan kenderaan seperti kereta, lori, bas dan motosikal. Syarikat pengangkutan seperti syarikat bas, syarikat lori, perkhidmatan penghantaran barang dan pemandu teksi terpaksa menanggung kos bahan api yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Keadaan ini menyebabkan kos operasi mereka meningkat. Bagi menampung kos tersebut, sesetengah syarikat terpaksa menaikkan kadar tambang atau caj perkhidmatan. Akibatnya, pengguna terpaksa membayar lebih untuk perkhidmatan pengangkutan. Bagi kesan yang kedua pula, kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Kenaikan harga minyak turut memberi kesan kepada harga barangan di pasaran. Hal ini berlaku kerana kebanyakan barang perlu dihantar dari tempat pengeluaran ke kedai menggunakan kenderaan seperti lori dan van. Apabila kos pengangkutan meningkat, peniaga akan memindahkan sebahagian kos tersebut kepada pengguna. Akibatnya, harga makanan meningkat, harga barangan keperluan meningkat, harga kos bahan mentah menjadi lebih mahal. Situasi ini menyebabkan kos sara hidup rakyat meningkat. Golongan yang paling terkesan ialah golongan berpendapatan rendah, pekerja bergaji kecil, keluarga yang mempunyai tanggungan yang ramai. Mereka terpaksa mengurangkan perbelanjaan atau berjimat cermat bagi menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Bagi kesan yang ketiga pula iaitu peningkatan kadar inflasi. Kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi dalam negara. Inflasi merujuk kepada keadaan di mana harga barang dan perkhidmatan meningkat secara keseluruhan dalam tempoh tertentu. Apabila harga petrol meningkat, banyak sektor ekonomi turut terkesan seperti sektor pengangkutan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor perkhidmatan dan kos-kos pengeluaran yang meningkat juga dan akhirnya menyebabkan harga produk juga meningkat. Apabila inflasi meningkat, kuasa beli rakyat menjadi semakin rendah. Wang yang sama hanya mampu membeli barang yang lebih sedikit. Ini memberi tekanan kepada ekonomi isi rumah. Seterusnya, kesan yang keempat iaitu tekanan kepada perniagaan dan industri.
Kenaikan harga minyak turut memberi kesan kepada perniagaan dan industri. Banyak perniagaan bergantung kepada bahan api untuk menjalankan operasi harian seperti penghantaran barang, penggunaan mesin, pengangkutan pekerja. Dan apabila kos bahan api meningkat, kos operasi perniagaan juga akan meningkat. Peniaga kecil seperti penjaja makanan, pengusaha kedai runcit, peniaga pasar malam juga turut terkesan kerana kos membeli bahan mentah dan kos pengangkutan meningkat. Sesetengah perniagaan menghadapi kesukaran untuk mengekalkan keuntungan kerana mereka tidak boleh menaikkan harga yang terlalu tinggi. Bagi kesan yang kelima iaitu perubahan corak perbelanjaan dan gaya hidup rakyat. Kenaikan harga minyak turut menyebabkan perubahan dalam cara hidup masyarakat. Ramai rakyat mula mengambil langkah untuk mengurangkan perbelanjaan harian mereka. Antara perubahan yang berlaku ialah yang pertama, mereka mengurangkan perjalanan yang tidak penting. Yang kedua, berkongsi kenderaan dengan rakan atau ahli keluarga. Yang ketiga, menggunakan pengangkutan awam dan merancang perjalanan dengan lebih teliti. Selain itu, masyarakat juga mula lebih berhati-hati dalam menguruskan kewangan mereka. Kesedaran tentang kepentingan berjimat cermat dan pengurusan kewangan menjadi semakin tinggi dalam kalangan rakyat. Kesan yang seterusnya ialah reaksi dan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Kenaikan harga petrol turut menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Ramai rakyat bimbang tentang peningkatan kos kehidupan yang semakin tinggi. Perbincangan mengenai kos sara hidup menjadi topik utama dalam media, tempat kerja dan dalam kalangan keluarga. Sesetengah pihak menyuarakan kebimbangan bahawa kenaikan harga minyak boleh memberi tekanan kepada kehidupan harian rakyat, terutamanya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan untuk bekerja. Secara keseluruhannya, kenaikan harga minyak pada tahun 2008 memberi kesan yang besar kepada ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. Antara beberapa kesan utama yang dapat dilihat ialah yang pertama, peningkatan kos pengangkutan. Yang kedua, kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Yang ketiga, peningkatan kadar inflasi. Yang keempat, tekanan terhadap perniagaan dan industri. Yang kelima, perubahan corak perbelanjaan masyarakat. Serta yang terakhir, kebimbangan dalam kalangan rakyat terhadap kos kehidupan. Peristiwa ini jelas menunjukkan bahawa perubahan harga minyak boleh memberi kesan yang luas kepada ekonomi negara dan kehidupan seharian masyarakat. Kesimpulannya, kenaikan harga minyak pada tahun 2008 berlaku disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti peningkatan harga minyak mentah di pasaran dunia, beban subsidi kerajaan yang semakin tinggi serta ketidaktentuan ekonomi global. Kenaikan ini telah memberi pelbagai kesan kepada negara dan masyarakat, termasuk peningkatan kos pengangkutan, kenaikan harga barangan, peningkatan kadar inflasi serta perubahan corak perbelanjaan rakyat. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa perubahan harga minyak boleh memberi impak yang besar terhadap ekonomi dan kehidupan seharian. Oleh itu, semua pihak perlu memahami kepentingan pengurusan ekonomi yang baik serta mengamalkan sikap berjimat cermat bagi menghadapi cabaran kenaikan kos sara hidup pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.